Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Aku kini berada di Teratak Pinang. Ini adalah ruangan untuk kemah majlis Dan di depan rumah Teratak Pinang ni, dia ada pokok rambutan. Boleh tengok ada rambutan banyak kat sini. Ini dia, ada dua rumah kat sini. Kalau tak silap aku, satu lagi rumah, apa nama dia, rumah Manan, dan rumah apa nama satu lagi, aku tak ingat lah. Ni di bawah ni kita boleh lihat ada seater kat bawah ni, ada bench untuk orang rehat-rehat kat bawah ni. Tempat dia memang cantik lah korang kat mana Korang ni kat mana? Oh, kat bawah ni lagi. Korang ingat dah masuk dalam? Oh, korang naik atas? Okay guys, sini ada tempat duduk kat bawah ni. Sini pun ada. Okay, ni kita masuk di pintu. Saya ambil boleh lah masuk YouTube ni. Saya tengok kat YouTube tak ada lah. Tak ada sini sekarang. Dah dekat YouTube saya cari video wedding. Video rumah ni tak ada orang ambil Tak ada. Jarang. Memang dia orang bagi ambil kan, kalau bagi kan. Dekat TikTok aku ada sikit. TikTok dengan Instagram ada. Kalau di YouTube tak ada. Saya jumpa satu video itu pun video yang Teratak Pinang ni buat lah. Satu tu Kalau macam untuk majlis-majlis orang tak ada ambil vlog ke apa kan. Memang tak ada lah. Tu cakap Teratak Pinang ni bagi ke buat shooting wedding ni kan. Kita buat vlog sendiri je. Orang nak tengok boleh kan. Saya tengok atas tak lah. Boleh. Dia rumah Manan dengan rumah apa nama dia? Kalau yang tu tak tahu sebab yang tu. Oh, okey. Alright. Saya tengok atas lah. Okey guys, kat sini ada ruangan rehat. Tingkap dia semua tingkap-tingkap lama guys Memang rumah ala-ala kampung. Di sini ada telefon lama, ada labu. Jom kita tengok ruangan bilik dia guys. Okey. Ini dia punya ceiling Ni ruangan depan dia. Parking lot pun banyak. Okey, aku jalan kat bawah sana tadi guys Alright. Ni dia Teratak Pinang. Ni apa? Katil besi Katil besi. Katil besi lama guys. Tu dia. Sangat klasik. Sangat klasik guys Ceiling dia cantik Color ceiling dia color perak Color negeri Perak, iaitu putih, hitam dan kuning. Cermin lama guys. Ni cermin lama. Wow, ada aircon Oh, okey, baru perasan ada aircon. Dia ada dua rumah ni. Satu abang baca rumah Manan, satu lagi rumah apa tak ingat. Dali Manan and Dali. Rumah Manan and rumah Dali, dek. Nama dia. Rumah Manan satu lagi rumah Dali nama dia. Rumah ni.
Adik kerja seorang kat sini? Seorang. Seorang je? Tapi yang tukar cuci lain lah. Oh. Apa ni? Malam ada orang jaga semua? Malam tak ada? Oh, korang datang siang je lah Kasihan. Besar ruang dia. Oh, ni bilik bawah pula. Okay guys, di sini ada bilik bawah Bilik bawah ni semua tambahan lah batu batan. Kat atas bilik rumah kampung Okay. Ada tingkap kat sini. Sini ada aircon tak? Oh, ada aircon. Okey, sini bilik air Okey, bilik airnya agak besar juga Ini pintu mengalir ke keluar lah. Ke belakang. Boleh buka tak? Ya, itu dia. Ini pokok apa Pokok jangguih kalau tak silap aku ni. Ni pokok jagus ya? Pokok jagus ya ni? Kat luar ni? Ni. Pokok gajus. Pokok gajus. Ada pokok gajus lah, Long. Kita tengok kat luar tu. No. Pokok gajus. Ambil lah. Ulam tu. Ambil tu. Sedap tu. Tak tahu tak? Okay guys, kita tutup pintu ni. Alright. Bilik air satu dan bilik air ni bilik air dua ke? Ni pun bilik air juga. Ui, luasnya bilik air macam bilik tidur. Rumah terletak Pinang guys Ada zinc untuk cahaya waktu siang tak dah gelap. Air panas saja. Ada cicak tengah menyeruk kat situ. Mesin basuh ada guys Di sini kita ada TV 65 inci. 65 ke? Ke 55? Oh, ni 55 lah. Ni ada aircon. Ini gobok Orang Johor kata gobok. Amari lama Kena tanya tu lah. Apa tu Cik Saipul tu. Kena tanya Cik Saipul tu lah kan. Wow, ada buaian. Okay, ni ruangan belakang guys Belakang ni pun ada siap dengan kursi-kursi semua Ruangan belakang tu. Ni kalau ada majlis aku ingat baru dia akan potong rumput-rumput ni semua lah. Tapi kawasan dia amat luas guys Memang sesuai untuk sanak saudara datang lah berkumpul kat sini. Ini freezer Ya, freezer. Oh. Ya, kalau ais ke apa boleh. Wow. Mana orang order ais boleh letak sini lah. Ais dia kalau nak masak pun boleh. Oh. Dapur dia pun kira macam dapur kedai Macam dapur restoran. Ni ruangan belakang guys Ruangan belakang. Okey, kita pergi ke rumah sebelah. Kita pergi ke rumah sebelah. Dia satu nama rumah Dali, satu nama rumah Manan. Rumah Dali yang mana satu tak tahu. Rumah Manan yang mana satu tak tahu. Kak, Dali yang mana, Manan yang mana kak? Dia ada dua guys kat sini. Satu Dali, satu Manan. Nama dia, nama homestay ni lah. Rumah Dali, rumah Manan. Okey, ini rumah yang lagi satu. Kita akan survey ke dalam sekejap lagi.
Ini ruangan di sebelah belakangnya. Kat belakang sana. Ini kalau hari majlis mungkin orang akan potong rumput-rumput ni. Okey. Kita nak buat tinjauan. Hari ni aku nak membuat tinjauan di rumah Manan dan rumah Dali di homestay terletak Penang. Okay guys, korang boleh tengok ni ruangan dia. Ini taman apa Kampung Pinang Kampung Pinang. Ni lorong apa? Lorong 10. Okay guys, homestay ni terletak di Kampung Pinang di lorong 10. Ini ruangan dapur. Okay, ni ruangan dapur. Ruangan dapur rumah lagi satu Ni radio lama pun ada. Bobok-bobok lama semua. Oi, ni peti televisyen dah. Dekat rumah Batu 6 dulu peti televisyen macam ni lah. Kita orang dulu macam ni long. Last kan, Abah ambil dia punya ni. Dalam tu abang letak akuarium. Nak tengok ikan buka kan, buka benda ni kan. Dulu TV macam ni long Ni orang kata peti televisyen kan tak? Ni baru betul peti kan. Peti televisyen. Dulu rumah atuk aku ada guys peti televisyen ni. Televisyen lama sini pun ada aircon Ada aircon tu. Ini dia punya ceiling dia berbentuk piramid berbentuk piramid kat atas. Tiang seri dia kat tengah ni. Tu ada satu jam lama kat situ. Ni ada satu bilik, ada dua bilik air kot. Sini ada kaca. Sinki dia. Ada cermin kat situ. Ini bilik air yang satu. Dan ni pun bilik air kak. Sama Cah? Bilik air kan? Tengok dalam ni. Yang ni kecil masuk dalam. Dah masuk lah. Yang ni dia paras ni je paras tu saja. Sini ada satu lagi televisyen besar guys. Untuk keluarga rehat-rehat kat sini. Ini mesin jahit mesin jahit. Okey, betul. Dulu arwah atuk aku ada peti mesin jahit ni. Arwah atuk aku ada peti mesin jahit ni, dia ada dulu. Bawah tu peti apa tak tahulah. Tak naklah aku membukanya. Okey, ni satu bilik lagi di rumah yang kedua yang kita survey ni. Okey, ni keadaan biliknya. Ada satu cermin lama kat sini. Okey. Cermin lama. Sini ada penyaman udara. Lampu dia berbentuk bulat macam ni Okey, inilah dia biliknya. Okey. Ini pandangan daripada atas Tadi aku survey rumah sana. Yang ni rumah sini pula. Okey. Lagi sekali aku beri info. Homestay terletak Pinang ni terletak di Taman Pinang di lorong 10. Okey. Di lorong 10.
Ni kita buat survey lah, survey dan minta izin nak masuk YouTube apa. Sebab YouTube betul-betul satu video. YouTube tak ada. Dia YouTube ni. YouTuber. Satu video je kan. Itu. Tak ada TikTok je ada kan. Ya. Tak, masalahnya orang buat wedding, dia orang tak ada buat vlog kan. Sayang kan tidak ada promote boleh kan? Tak apa maksud. Sebab orang tak tahu kalau ni kan. Orang tak tahu kalau Ha. Datuk Pinan kat mana. Hello. Ha. Pulak mana? Ha. Dia betul cakap situ. Okey, jom. Nak tengok film, tengok lagi. Esok ada. Sini apa, staycation lah. Staycation pun ada. Macam yang kita selalu pergi tu kan, staycation kan. Macam keluarga Rudy tu. Langsung start tu tapi kena cepat juga mungkin. Inilah dia kawasannya. Korang boleh tengok. Landscape-nya agak cantik Okay guys, sekian saja review aku. Sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Peace.